Jadi dia telah ditakutkan oleh boyfriend dia, kalau you buat report, I akan viralkan gambar. Tu sebab dia tak nak buat report. Tuan-tuan dan puan-puan, tu sebab dekat luar sana ramai orang kena scam tapi tak nak buat report. Sebab apa? Si suspek ini atau scammer ni dah ada gambar dia tanpa surat benar. Saya pun takkan nenek tu masa dia nak hantar gambar, dia tak tengok tu gambar apa. Tu kan gambar alien tu yang dia nak hantar tu. Tu kadang-kadang Rahmat ni dia start lah ni nak bebel je kan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pujuk nenek ni, saya kata, "Nek, tak apa, Nek buat je report. Rahmat tolong Nek buat report Kalaulah katalah orang tu nak viral pun gambar nenek, jangan risau Nek, tak ada siapa nak tengok pun." Kalau bagi kat Pak Haji swipe je, tak nak tengok pun, swipe. Pak Haji siap komen lagi, ini jika yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, tu sebab saya kata tadi tu, berbalik pada tadi, iman apa semua tu ada dah. Saya tahu bila dah cinta, orang kata betul, cinta itu buta, saya percaya. Tuan-tuan, memang betul, cinta tu memang boleh buat kita buta, betul.